Aku kacang hijau, dia kacang soya. Aku kacang tanah, dia kacang dalam. Aku kacang parang, dia buah pinggang. Aku kacang merah, dia mata hitam. Dia kacang kuda. Ayo nyanyi. Aku kacang gajah. Tak sabar betul nak tengok rancangan memasak. Perut dah lapar pula ni. Alamak. Terlupalah pula. Moi lupa nak bawa pensel dengan kertas untuk catat resepi lah, kawan-kawan. Hai, Moi! Laju nampak. Nak ke mana tu? Nak pergi ambil pensel dengan kertas lah. Oh. Okey. Pergi lama-lama pun tak apa. Wah! Ya, kita berjumpa lagi dalam rancangan. Kita berjumpa lagi dalam rancangan. Sedapnya. Siapa masak ni? Ya. Puan-puan dah sediakan kertas dan pensel? Dah. Bagus. Sila catat ya. Okey. Baiklah puan-puan sekalian, kita mulakan dengan masakan. Telur dua rasa terus lari. Peliknya nama masakan ni. Salin je lah. Mula-mula, letak telur di hadapan Sudip. Macam ini. Puan-puan, mari dekat sikit ke kaca TV. Ya, mari. Ya. Perhatikan betul-betul ya. Nah, satu. Nah, dua. Sekarang kau dah rasa dua telur. Aku pun dua lagi lah. Ada. Kelihatan betul lah. Lawak. Si dia melayang, lepas tu kepala penyek. Rupa macam cawan.
Oi, kan dah kena telur 2 biji. Adai. Wah. Lawak. Hei. Mana pula? Boleh tahan. Tapi kena ubah sos sikit ni. Mat nak kejutkan Jo tau kawan-kawan. Mat, ada apa yang boleh aku bantu? Apa hal kau pegang jarum dengan belon tu? Ha? Aku. Kenapa? Dengan aku ni. Oh, kau ada sedu lah, Mat. Sedu. Jo, macam mana nak hilangkan sedu ni? Hilangkan? Buat apa? Bagus juga kau sedu. Taklah ganggu kacang lain. Wah. Apa? Tolonglah. Aku. Hai Jo. Hai. Apa kena dengan Mat ni? Mat, ada sedu lah. Sedu? Sekarang Mat minta tolong hilangkan sedu dia ni. Oh, ya ke? Aku boleh bantu. Kau rasa cara ni berkesan ke? Din. Ya. Jangan risau, Mat. Kau cuma kena lompat masuk dan keluar setiap tayar tu semua. Sambil menyanyi. Ha? Iya ke apa? Kau nak hilangkan sedu tu ke tak? Okey.